Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pada waktu ini cuba untuk nak menguji traffic light di 6 traffic light yang telah diambil alih oleh MPIP untuk dibuatkan sistem apa yang dikatakan sebagai smart AI traffic light, ya, smart traffic light yang ada AI. Kita cuba kan. Saya sekarang ni berada di Lebuh Raya Skudai. Cuba untuk melepasi simpang pertama di waktu tengah hari ini. Ya, of course lah, waktu sekarang ni waktu setengah 5 kita test untuk kita nak pergi ke Taman Pulai Jaya. Taman Pulai Jaya kita cuba pergi. Sini ada, di sini dah kira first traffic light, ya. Ada first traffic light, ada first traffic light, ada first traffic light. Ya. Okey, ada kamera nampaknya. Okey. Kita nak pergi lalu ke second traffic light. Adakah perjalanan sekarang ni menjadi lebih lancar? Saya sekarang ni berada di Taman Seri Pulai Perdana. Okey, datang berada di Taman Seri Pulai Perdana. Kita lihat sendiri apa, nampaknya keadaan sangat terkawal, sangat-sangat terkawal. Kita cuba tengok, kan. Jadi first traffic light kita berhenti, sekarang second traffic light kita jalan. Pasal memang kita baik kita leeway kat situ. Tapi sekarang ni traffic light kedua di Taman Seri Pulai Perdana. Kelihatan ada CCTV yang mengawasi yang berada di atas traffic light di Taman Seri Pulai Perdana ni, kan. Ianya dah nampak lah kesannya, dan dah mula dah nampak kesannya. Kereta pun kurang sebenarnya actually. Still manageable lah, kan. Still manageable lagi. Okay. Kita lalu depan. Okey, kita lalu depan. Still manageable, kan. Sangat-sangat manageable sekarang ni. Yang kita nampak ada dua, sekarang ni dah ada dua kamera dekat atas CCTV tu. Kamera CCTV, kan. Dah ada dua kamera CCTV dekat atas itu, dekat atas traffic light yang mengawasi kepada ni. Ini kira waktu puncak lah, waktu tengah hari, waktu kalau ikutkan ni dalam lebih kurang jam 1.30 tengah hari. 1.30 tengah hari kita sekarang ni berada di sini, kan. Cuba untuk nak pergi ke Taman Seri Pulai untuk nak solat Jumaat. Taman Pulai Indah. Taman Pulai Indah untuk cuba untuk nak solat Jumaat. Macam biasa, trafik lori ada, trafik lori simen, lori siput semua ni ada, kan. Simpang ke Kangkar Pulai. Kira nasib je bang, kan. Ada ambulan lalu boleh memecut untuk menyelamatkan nyawa orang, kan. Tak apa, kita jalan sekarang ni, kan. Tak apa, kita lalu ke traffic light. Walaupun boleh masuk ke dalam jalan Kangkar Pulai, tapi kita cuba lalu untuk traffic light. Adakah still worth it untuk nak memecut pada tengah hari ni, kan. Kan. Okey, agak menarik sebab perjalanan nampak smooth, perjalanan nampak lancar. Dia cuma menambahkan dua kamera CCTV untuk kita lihat. Okey, hujan kenyai. Kita cuba untuk solat Jumaat di Taman Seri Pulai petang ni. Kita cuba nampak dekat atas traffic light tu ada apa? Ada CCTV, kan.
Atas traffic light tu ada CCTV. CCTV ni sebahagian daripada sistem smart light dia. Jalan traffic makin lancar, kita lalu je. Ya. Kita lalu saja. Ya. Okey, sekarang ni di Bandar Baru Kangkapulai. Kita lihat trafik di Bandar Baru Kangkapulai macam mana. Ini tengah hari tau. Dulu jalan ni impossible untuk dilalui selancar begini. Agak mustahil untuk dilalui selancar begini sebenarnya. Kalau katakan dalam tempoh 20 kalau katakan ya, kita nak jalan ke sini, ini mengambil masa dah setengah 20 minit dah kita jalan. Daripada 20 minit kita jalan kan. Lebih kurang 6 minit kita ni. Tadi saya masuk ni dalam kurang 6 minit 7 minit kan. Sekarang ni di Bandar Baru Kangkapulai, BBK, Bandar Baru Kangkapulai, BBKP, Econ Safe kan. Kita nak pergi ke Pulau Indah tau. Kita nak pergi Pulau Indah. Sekarang 6 minit daripada UTM. 6 minit daripada UTM ni. Pada waktu-waktu tengah hari yang sepatutnya dikatakan sesak. Dia perjalanan daripada masa kesesak teruk main 4 jam. Kalau lalu jalan sini ni 4 jam. Ni Kampung Melayu Kangkapulai. Kita nak masuk Pulau Indah kita masuk Pulau Indah. Ni ke gamble je ni tau. Daripada 6-7 minit 10 minit. Okey, Taman Pulau Indah. Dah simpang masuk Pulau Indah. Hijau Semedang. Hijau Semedang. Maksudnya apa yang dikatakan teknologi AI synchronize ni berjaya untuk nak mengatasi masalah kesesakan di FT005 buat masa sekarang. Okeylah, kita cuma menghadap sikit lah untuk penyuraian trafik di kawasan di kawasan Pulau Indah ni. Tapi okey, quite okey. Perjalanan trafik lebih lancar kan. Perjalanan trafik lebih lancar, alhamdulillah kan. Sekolah, berkenaan dengan sekolah, orang kata sekolah sekolah kebangsaan apa, sekolah menengah apa. Clear bro, clear. Sekolah kebangsaan Kangkapulai, Sekapur 2 kan. Kita jalan masuk lagi. Yuk. Ini perkara yang mana kita tak dapat capai dalam minggu lepas lah. Minggu lepas tak dapat capai. Tapi hari ni dengan adanya smart traffic light kan, dan juga dengan dah siapnya projek tersebut tu sebenarnya pun boleh dikatakan the elephant in the room. Boleh dikatakan gajah di dalam bilik. Sebab selagi dia tak selesai, maka dia akan menjadi masalah kepada semua pihak. Kan. Tapi okey lah. Jalan macam ni. Dah, depan dah Masjid Kangkapulai. Ya bro, depan dah Masjid Kangkapulai. 10 minit sampai ke Masjid Kangkapulai. Daripada UTM. Daripada UTM 10 minit dah boleh sampai ke Masjid Kangkapulai. Okey bah. Okeylah. Semuanya selamat Wajib Jaya kepada warga-warga Kangkapulai. Ini waktu tengah hari kan. Saya tak tahulah waktu dulu, kalau kemarin masa tengah sibuk, kemarin masa tengah
Jam teruk kemarin 10 minit, tapi sekarang ni 10 minit 10 minit kita sampai ke Kangkar Pulai. Quite impressive lah, kita impressive lah kan. Okay, alright semuanya. Selamat tengah hari semuanya. Bye.